Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي الكريم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. Yang dikasihi Tuan Pengurusi dan barisan Jawatan Kuasa Masjid, juga barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya dapat kita berjumpa pada pagi ini bagi meneruskan pengajian tahsin dan tadabbur juz'u amma dahulu, dan insya-Allah kita akan sambung surah Al-Zalzalah, surah Al-Zalzalah yang bermaksud gegaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum itu tuan-tuan, surah Al-Zalzalah muka surat 599. Selepas surah Al-Bayyinah. Ulang balik 599. إذا ذلزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Dalam ayat pertama ni tuan-tuan, biasa yang saya perhatikan adalah kita ini Zaza tu saya faham ada yang tertukar dengan huruf Zai, tapi dia masih lagi dalam kesalahan kecil. Yang saya nampak adalah kita tertukar pada Zul dengan Zul. Iza Zul, Zul tak ada. Zek dalam bahasa Melayu kita Z-O-L tak ada Zul. Dia Iza Zul, beza. Iza Zulzilatil, beza dengan yang salah. Iza Zulzila, Zul tak ada, dia Zul. Iza Zulzilatil, garis bawah jangan kita bagi huruf I, huruf I. Jangan baca yang salah lah ya. Iza zulzila, iza zulzila, Z tu kita jaranglah yang ta tu.
Idza zulzilatil til tak ada. Dia kena baca macam mana? Idza zulzilatil okey. Ardu zilzalaha, jangan ardu zil tak ada. Idza zulzilatil ardu zil. Apa itu dengan yang salah ni? Apa contoh dia? Idza zulzilatil ardu zil. Dia tak ada. Dia semuanya tepat. Okey, ulang balik. Dan hujung dia ha tu panjang dua harakat tuan-tuan ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, sambung. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu asqalaha. Sama juga kesalahan ni tuan-tuan. Besok kita bacakan wa akhrajatil tak ada. Apa yang ada tuan-tuan? Wa akhrajatil ardu wa akhrajatil til. Okey. Jadi jangan baca wa akhrajatil ardu asqa, dengan ardu askalaha, dia qalaha. Ulang balik. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Okay, sambung. Wa qala al-insanu ma laha. Sama juga tuan-tuan. Wa qalal dengan baca wa qalal tak ada. Wa qalal nun mati betul huruf sin ikhfa. Wa qalal insanu ma laha. Ha yang hujung biasa orang tak panjangkan, jadi kita kena panjangkan. Ulang balik. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Okey, kamu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, jangan baca yauma idzin. Macam saya tekankan tuan-tuan, dalam Quran tak ada huruf i, tak ada huruf o. Dalam bahasa Melayu lah, tak ada tohat, tak ada to, dia tu. Mesti sharp tu. Ataupun yauma idzin tak ada tak ada, zin tak ada, dia idzin. Tanwin betul huruf ta ikhfa tuan-tuan. Tuhadditsu akhbaraha, hujung tu pun panjang dua harakat. Ulang lagi tuan-tuan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Okey, sambung. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Selagi saya tekan dengan tuan-tuan, kalau jumpa huruf sabdu ataupun tanda sabdu ataupun tasydid, itu kena pastikan dua perkara tuan-tuan. Pertama, kita kena tekankan pada huruf tersebut. Bi an rabb. Jangan baca bi anna, tak ada, dia kena bi an. Yang kedua tuan-tuan, kita kena faham setiap kali jumpa huruf tasydid ataupun sabdu, dia ada dua huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Okey, ulang balik.
بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. Bukan baca بأن ربك au, dia kena au ke tak ada, dia au, tepat au, jangan auha laha, dia auha laha. Okay, baik. Keenam, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sama juga tuan-tuan, bila jumpa huruf bawah, baris bawah, jangan kita baca huruf i. Yauma idzin, yauma idzin, yas huruf sad, jangan yas huruf sin. Yasdurun, jangan baca durun, tak ada, dia dodro, tak ada, dia durun. Yauma idzin yasdurun na dua harakat, durun, huruf ada tanda sabdu ataupun tasydid, tekankan. Yang kedua seolah ada dua huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Yasdurun nasu ashtatal tanwin tu huruf lam, apa hukum dia? Idgham bila gunah, huruf idgham bila gunah ada dua, lam dan ra. Tanwin tu huruf lam janganlah baca yasdurun nasu ashtatal, tak ada ashtatal, dia tak dengung langsung. Liyurau bukan liyurau salah, liyurau dia kan liyurau, rau salah sebab ra tu tebal. Liyurau a'malahum, jangan baca a'malahum. Ramai kita baca amalahum salah, a'malahum. Liyurau a'malahum. Tuan-tuan, jangan kita baca huruf kaf, dia huruf isti'lal. Dia kena baca dia jangan lain, huruf kaf. Itu ulang tuan-tuan ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ada yang macam liyurau salah, liyurau a'malahum. Okey, sambung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Pertama, nun mati bertemu huruf ya, idgham ma'al gunnah. Faman ya. Okey, yang kedua ya ala, jangan macam ya tu lain, dia ya tu isti'lal. Faman ya'mal misqa qa tu dua harakat, jangan miska, salah. Misqala dzarratin, macam saya beritahu cara baca kalau ada jumpa huruf bertanda bersabdu dan tasydid, pastikan zarratin, jangan baca zaratin, salah. Dia tanda dua, pertama tekan, yang kedua huruf pertama tu mati, huruf kedua tu hidup. Zarratin, tin tu apa? Tin tu adalah izhar, tanwin betul huruf kha. Izhar ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha.
Tanwin betul huruf kha, jangan kita dengungkan dzarratin, salah. Dzarratin khairan yarah, khairan yarah, kan khairan yarah, salah. Okey, jangan sesekali baca khairan yarah, dia khairan yarah. Okay, ulang balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Macam ada yang dengungkan dzarratin, dzarratin khairan. Yang pertama, ada juga yang baca faman, apa tak ada ya. Dia orang lama tuan-tuan, dia huruf fa jadi pa. Alam tara kaifa fa'ala, dia macam tu. Orang lama lah. Dia bukannya pa, dia fa. Kemudian wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Teman-teman nun mati betul huruf ya. Wa may nun mati betul huruf ya. Wa may ya'mal mithqal, jangan macam miska, dia miska huruf qaf. Mithqala dzarratin, macam biasa tuan-tuan, huruf sabtu atau tanda sabtu ataupun tasydid. Dzarratin, tanwin betul huruf shin, banyak hukumnya ikhfa tuan-tuan. Syarran yarah, tanwin betul huruf ya. Walaupun tanwin betul huruf ya tuan-tuan, dipanggil sebagai idgham ma'al gunnah. Jangan baca mithqala dzarratin syarran yarah, rai tak ada. Syarran yarah, lagi-lagi ada sabtu dan tasydid ataupun tasydid. Syarran, jangan baca dzarratin ataupun dzarratin syarran yarah, salah. Dia syarran yarah. Ulang balik. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Okey tuan, okey. Jadi selesai lah tuan-tuan, kita jumpa